Hai, saya Dr. Azlida binti Cik Aun. Saya adalah pakar hepatologi dan gastroenterologi daripada Hospital Aurelius Pahang. Okey, fatty liver atau hati berlemak ni adalah pengumpulan lemak di dalam hati. Biasanya memang ada lemak dalam hati tapi kurang daripada 5%. So kalau lebih daripada 5%, bermaksud seseorang itu ada hati berlemak. Sebenarnya fatty liver ni kita bagi kepada dua. Satu alcoholic fatty liver, satu non-alcoholic fatty liver. Alcoholic fatty liver ni terjadi kepada orang yang mengkonsum alkohol dalam jumlah yang banyak lah. Dan non-alcoholic fatty liver ni terdiri pada pesakit-pesakit diabetes. Secara amnya, orang yang berat berlebihan ataupun obes, pesakit kencing manis dan setengah-setengah pesakit yang mengambil ubat-ubat tertentu seperti steroid. Pesakit diabetes, bila kadar gula tinggi, dia akan ditukar kepada lemak dalam bentuk triglyceride. Triglyceride ni adalah komponen utama penyebab fatty liver. Kesan fatty liver ni sekiranya dia menyebabkan keradangan hati, kita panggil steatohepatitis lah. Dia akan menyebabkan tanda-tanda seperti sakit di bahagian kanan tulang rusuk, keletihan yang tidak tahu sebab apa. Akhirnya boleh menyebabkan kerosakan hati yang berpanjangan dan boleh menyebabkan hati menjadi mengecut dan menjadi sirosis. Akhirnya boleh menyebabkan kegagalan hati dan ada risiko kanser hati. Okey, rawatan fatty liver secara umumnya adalah menurunkan berat badan, bergantung kepada ubat dan tahap kesihatan pesakit dan tahap umur. Pada pesakit yang muda, kita galakkan turunkan berat badan sebanyak sekurang-kurangnya 10% dalam masa 6 bulan. Tapi jangan drastik, kena turun perlahan-lahan. Dan pada yang berumur dan ada masalah kesihatan yang lain, antara 5 ke 7% dalam masa 6 bulan. Pemakanan yang kita galakkan adalah kurangkan gula, termasuk karbohidrat ringkas seperti roti, nasi putih, lebihkan sayur, protein yang berkhasiat seperti ayam, tolak tepi kulit lah, dan ikan, serta lemak yang berkhasiat seperti kekacang dan avokado. Semasa seseorang tu ada fatty liver, kita tidak menggalakkan sebarang ubat yang seperti suplemen lah, sebab dia akan membebankan hati. Jadi rawatan dia adalah stop all supplement, amalkan cara hidup yang sihat seperti exercise dan diet. Seterusnya penggunaan ubat kita akan cadangkan selepas seseorang tu telah mencuba untuk menurunkan berat badan, tetapi fatty liver tersebut tidak kekurangan.